Peguam Syahrizan Johan secara sinis membidas keterangan seorang saksi yang memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini bahawa Najib Razak begitu terkejut dan sedih apabila diberitahu bahawa wang RM40 juta telah dipindahkan ke akaun bank pribadi bekas Perdana Menteri itu. Dia terkejut dan sedih pada tahun 2015 apabila SPRM menjalankan siasatan. Begitu terkejut dan sedih sehingga dia menukar Peguam Negara, memecat timbalannya, Menteri-Menteri Kanan dan mengganggu SPRM. Mengejutkan, sedih, siapnya di Twitter. Syahrizan yang adalah pembantu kepada veteran DAP Lim Kit Siang turut menegaskan bahawa Najib tidak mengarahkan laporan polis dibuat meskipun terkejut dengan perkara itu. Awal hari ini, Pengarah Urusan Ihsan Perdana Dr. Syamsul Anwar Sulaiman memberitahu mahkamah bahawa walaupun kelihatan terkejut, Najib tidak mengarahkannya untuk membuat sebarang laporan polis atau SPRM mengenai transaksi itu. Syamsul berkata demikian semasa pemeriksaan balas oleh DPP Muhammad Saifuddin Hashim Husaimi semasa perbicaraan kes Najib. Bekas Perdana Menteri itu berdepan 3 pertuduhan pecah amanah, 1 pertuduhan salah guna kedudukan dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram berhubung dana SRC International yang berjumlah RM40 juta. Sementara itu, Najib meluahkan rasa tidak puas hatinya di Facebook untuk mengadu tentang Malaysia Kini dan media-media lain yang memaparkan kenyataan bahawa beliau tidak mengarahkan Syamsul untuk membuat laporan. Saya tak pasti kenapa ini menjadi tajuk berita utama. Saksi telah direman 4 hari oleh SPRM untuk kes SRC. Saksi dilepaskan apabila tempoh reman tamat. Saksi kemudian datang jumpa saya untuk beri penjelasan tentang SRC. Adakah saksi sepatutnya pulang ke SPRM untuk membuat laporan tentang kes SRC sama yang dia baru dilepaskan dari reman? Banyak lagi berita boleh dijadikan tajuk berita utama sensasi seperti dilaporkan oleh Malaysia Kini. Tapi tidak, tajuk berita yang tak masuk akal digunakan pula katanya. Pada Julai 2015, Abdul Ghani Patail digugurkan sebagai Peguam Negara dan digantikan dengan Muhammad Afandi Ali yang kemudiannya membebaskan Najib daripada sebarang salah laku berhubung dana SRC yang berada dalam akaunnya. Alasan rasmi bagi menukar Peguam Negara baru adalah faktor kesihatan Ghani. Walau bagaimanapun, Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad pada tahun lalu berkata Ghani sedang mempersiapkan kertas dakwaan terhadap Najib berhubung skandal YMDB apabila dia disingkirkan. Semasa penyingkirannya, Ghani sedang mengetuai pasukan petugas khas yang menyiasat dana RM2.6 bilion di akaun Najib yang didakwa sebagai sumbangan derma dari kerabat diraja Arab Saudi. Najib juga memecat Muhyiddin Yassin yang ketika itu adalah timbalan Perdana Menteri dan Muhammad Syafiq Abdal dari kabinetnya kerana pandangan kritikal mereka mengenai 1MDB pada bulan Julai 2015.